Berita yang paling hangat, paling drama, paling menyedihkan, of course, isu FIFA FAM. Rayuan FAM kepada FIFA ditolak. Denda lebih kurang 1.9 juta dikekalkan. 7 pemain warisan digantung 12 bulan. Semuanya kerana dokumen palsu. Ianya seolah-olah nak kononnya beli VVIP pass untuk konsert Rose, tapi dapat tiket cetak rompak dari Petaling Street. Kantoi, bye. Anyway, the whole world is watching. FAM kata mereka terkejut dengan keputusan tersebut. Terkejut? Macam mana boleh terkejut? Bila kita submit kerja sekolah yang kita copy paste, itu pun silap. Lepas tu cikgu bagi markah F. Kita terkejut ke? Anyway, kita tinggalkan seketika bola sepak, kita beralih ke topik yang cukup penting. Duit. Secara spesifik, peruntukan untuk Kementerian Belia dan Sukan dalam Belanjawan 2026 yang dibentangkan baru-baru ni. KBS mendapat lebih 580 juta untuk pembangunan sukan. Nampak macam banyak kan? 580 juta. So here's the breakdown. Yang ni kita dapat daripada Facebook Kementerian Belia dan Sukan. 280 juta untuk penyelenggaraan dan pembaikan kemudahan belia dan sukan. 160 juta untuk podium program, Road to Goal dan pemerkasaan atlet para dan sukan orang pekak. 120 juta untuk persiapan penganjuran Tamasya Sukan SEA 2027 dan Para ASEAN 2027. 40 juta untuk inisiatif rakan muda, 30 juta untuk grant padanan sukan, 20 juta untuk dana sukan komuniti dan 10 juta untuk program merayakan sukan dalam komuniti. Actually, kalau kita buat matematik tu sekali lagi, jumlah dia lebih kurang 660 juta. Anyway, bila dana naik, ekspektasi rakyat juga akan melambung tinggi. Ini formulanya. Duit naik, expectation naik. Betul tak? Simple mathematics. Risau nanti high budget, low performance. Itu yang kita tak nak. Kena ada hasil. No more tak ada rezeki. Kita dah cuba sedaya upaya. Dan yang saya paling benci dengar ialah it's okay, it's alright. No, it's not. Kalah tu kalah, gagal tu gagal. Tak perlu sugarcoat. Kita perlu melahirkan atlet kental, bukan lebih ramai lagi snowflakes. Anyway, duit dah parking banyak sejak berdekat-dekat yang lalu. Sekarang tibanya masa untuk deliver. Itulah baru namanya progress. Yang penting sekali, bajet perlu memperkukuhkan ekosistem sukan Malaysia. Kini nampak gayanya terlalu top heavy. Peranan kerajaan bukan hanya untuk menjaga atlet elit semata-mata. Rakyat juga perlu enjoy. Endgame, kita kena jadikan Malaysia a sporting nation. Pembudayaan sukan itu penting. Lebih ramai lagi orang bersukan, lebih ramai lagi lah bakat kita. Another simple mathematical formula. Anyway, dengan isu FAM, denda berjuta-juta, pegawai yang kena gantung dari persatuan pun tak macam kena gantung. Integriti sukan kini menjadi perbualan. Patut ada program baru. Jom martabatkan integriti sukan negara. Kita perlu bajet untuk ajar semua persatuan sukan tentang cara-cara menguruskan dan upload dokumen tanpa kena kantoi. Ataupun kita buka kursus intensif sports governance. Siapa yang tak hadir kursus tu tak dapat dana kerajaan. Simple. Kalau ada dana ekstra tu, kita boleh buatlah kelas media training. Then we won't get world class comment seperti I take note lepas ni. Anyway, producer suruh compare Menteri Belia dan Sukan bila dia mula start kerja 3 tahun yang lalu sehingga hari ini. Let's be fair. KLCC was not built in a day. Mungkin pada awalnya beliau tak kenal sangat dengan sukan bola sepak. Tapi beliau kini masak dengan perangai pegawai sukan bola sepak. Mungkin menteri pun dah sedar sebenarnya tak ada kuasa ke atas persatuan-persatuan sukan. Ini kerana persatuan sukan are answerable to dia badan antarabangsa. Tapi pada masa yang sama, persatuan sukan pun dahagakan duit kerajaan. Ada yang belagak macam taxpayers' money is their birthright. Isu persatuan belia pula, that's a conversation for another day lah.
So, apa yang kita lihat, apa yang terhasil hari ini merupakan benda yang ataupun dasar-dasar yang dibuat dahulu. Maka dari segi impak beliau buat ketika ini, macam inilah senang cerita. Saya mula cover Menteri Belia dan Sukan sejak zaman Datuk Seri Hishamuddin Hussein dahulu. Dah tengok pelbagai kaedah menteri. One word to describe her at this point in time, forgettable. But that's just my opinion. Berbalik ke Belanjawan 2026, terdapat peruntukan besar untuk Sukan C 2027. 2027 merupakan tahun yang cukup penting. Kemungkinan besar ianya tahun pilihan raya. Tapi kita ketepikan dulu perbualan politik. Yang pasti ramai nak tahu siapa akan dapat kontrak untuk jaga penaja, broadcasting center, logistik, persembahan dan sebagainya. Pada masa yang sama, tabik spring kepada kerajaan kerana sanggup memberi peruntukan yang besar kepada sukan. Bukan mudah untuk mendapat dana sedemikian kerana banyak lagi sektor penting seperti pendidikan, kesihatan yang mereka memerlukan lebih banyak dana. Apa-apa pun, janganlah terlalu taksub dengan sukan elit. Yang penting ialah program akar umbi. Tanpa penyertaan di peringkat bawah, kita tidak akan dapat atlet-atlet bertaraf antarabangsa. Tak percaya? Lihat sukan terjun. So, siapa akan ganti Datuk Pandai Leila mahupun Nur Dabita? Mana diver pelapis? Mana diver peringkat bawah? Level Sukma? Renung-renungkanlah. Sehingga kita bertemu lagi di episod seterusnya, sila like, share dan subscribe ke YouTube Julang untuk analisis dan liputan sukan Malaysia. Bye! Sertai perbualan dalam komen section di bawah dan mari teruskan perbincangan. Terima kasih kerana menyertai kami dalam perjalanan ini ke dunia sukan Malaysia. Julang adalah pilihan anda untuk berita dan perbincangan sukan dan hiburan. Di sini, anda akan menemui berita terkini, analisis mendalam, pandangan pakar dan cerita yang penting kepada rakyat Malaysia. Jika anda suka video ini, tekan butang like. Subscribe untuk konten yang eksklusif dan aktifkan notifications supaya anda tidak terlepas video kami yang seterusnya. Kita jumpa di sana.